Cik, saya nak beli roti satu. Duit cukup ke tak tu? Ada RM1 cukup kan, Cik? Cukup. Yang kali basuh tangan tu dulu kalau nak pegang barang orang. Terima kasih. Sabar. Cik, pulanglah duit dia. Tak apa, biasa belanja. Tak payah. Budak ni nanti biasa minta simpati kat orang. Cik, tak baik cakap dia macam tu. Tak apalah, bang. Aku baru nak makan. Tak payah. Kau tak payah makan kedai orang sombong ni. Kau belum kenal lagi, bolehlah cakap. Cik, kenapa nak bezakan cara layanan? Sebab baju dia lain? Sebab tangan dia kotor? Sebab dia di sini dia datang nak beli sebab nak rasa macam orang lain. Jom, kita pergi kedai lain je. Terima kasih. Sama. Ah!